Dan kenapa dia dipanggil emas merah? Dia antara herba termahal di dunia. Bila sebut saffron, kita terbayanglah helaian-helaian tu kan. Kenapa dipanggil emas merah? Yalah sebab kalau emas tu kan kuning. Dan kenapa dia dipanggil emas merah? Dia antara herba termahal di dunia. Saffron ni dia daripada satu bunga yang setiap bunga tu dia keluarkan dalam 3-4 urat je. Dan bunga saffron ni hanya ada di Iran. Dan dalam 1 tahun dia hanya lebih kurang dalam 1 bulan je penghasilan dia. Maksudnya nak kena tunggu setahun sekali. Macam tu. Jadi untuk menghasilkan satu-satu contoh, satu-satu tea bag kita ni, kita memerlukan berapa banyak saffron. Saffron ni pula kan ringan. Jadi untuk dapatkan 1 kg saffron tu, dia memerlukan berapa ratus bunga tu. Bayangkan. Sebab itu dia sangat mahal sebenarnya. Dia sangat mahal.